Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berhormat Datuk Ustaz Nik Zawawi, sahabat saya, Yang Berhormat YB Wan Hassan Tuan Haji, Yang Berhormat dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, Assalamualaikum. Dengun. So malam ni tuan-tuan bulan puasa, so saya tak nak ambil masa panjang. Tapi saya nak cerita pasal isu semasa sikit lah tuan-tuan. Tadi saya baru dapat berita berkenaan dengan keputusan Mahkamah Pertimbangtara Sukan Antarabangsa di Switzerland yang berkenaan dengan FAM tu tuan-tuan, Football Association Malaysia, berkenaan dengan 7 pemain naturalisasi tu. Tuan-tuan tahu isu tu kan? So FAM bawa kepada CAS, Court of Arbitration for Sport, dan keputusan tadi telah dibuat bahawa FAM kalah tuan-tuan. So kita bawa ke Mahkamah Arbitrasi, kita kalah. Maka mahkamah ini telah membuat keputusan bahawa apa yang FAM bawa itu, yang 7 pemain ini kekal digantung. Dan FAM kena bayar denda itulah. So dulu kita argue lah keputusan FIFA ini, FAM bawa kepada arbitrasi. Sekarang ni Mahkamah Antarabangsa ini telah buat keputusan FAM salah dan pemain ini telah kekal digantung. So saya cuma ada satu soalan nak tanyalah. Dan dalam keputusan mahkamah itu dia menggunakan perkataan fraud. Fraud ni apa tuan-tuan? Fraud ni tipu lah. So ini perkataan yang digunakan oleh Mahkamah Arbitrasi ini terhadap kes ini. So saya cuma nak tanya satulah kepada siapa yang mendengar, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. So yang berhormat Saifuddin, Datuk Seri Saifuddin Nasution, saya nak tanya, habis tu apakah status pemain ini? Sebab yang bagi kerakyatan kepada 7 orang pemain ni siapa tuan-tuan? Mereka lah, KDN lah. So KDN dan Menteri KDN kena jawab. So sekarang 7 orang ini warga negara ke tidak? Betul tuan-tuan? Macam mana senang sangat dapat warga negara ni, betul ke tidak? Kita nak tahu ke tidak tuan-tuan? Orang lain sikit punya susah nak jadi warga negara. Kalau kita pergi ke negara orang, nak jadi warga negara susah ke senang tuan-tuan? Macam mana pula dah senang nak jadi warga negara? Sekarang kita ada keputusan daripada Mahkamah Antarabangsa ini. So itu sajalah saya nak tanya kepada mereka. So kelangkabut kerajaan sekarang ini tuan-tuan. Dan kerajaan bawa usul dalam parlimen pun, Anwar Ibrahim bawa usul untuk hadkan dia punya tempoh Perdana Menteri 10 tahun tuan-tuan. Dan untuk pertama kali dalam sejarah saya rasa lah, saya tak tahulah kot sebelum ni ada ke tidak, tapi pertama kali lah dalam sejarah atau dalam masa yang lama kerajaan bawa usul dan kerajaan kalah sebab ahli parlimen kerajaan sendiri tak sokong tuan-tuan. Pernah jadi ke tuan-tuan? Ahli parlimen dia sendiri tak sokong, tak datang, cakap MC lah, traffic jam lah dan sebagainya. So dia kalah. Traffic jam, kalah tuan-tuan. So lepas itu dia mengugut pula, saya dengar tadi YB cakap kan. So dia nak undi semula di parlimen bulan berapa? Bulan 7 Bulan 7 YB. Dia kata tak boleh jadi ni, kita kalah, malu So dia nak undi semula. So dia nak pastikan semua ahli parlimen kerajaan ni datang dan mengundi, dan dia ngugut apa YB? Potong peruntukan. So ini yang dimaklumkan. So saya nak tanya Anwar Ibrahim, betul ke? Awak nak tarik peruntukan dan ngugut pula dah. Dia mengugut dah lah peruntukan untuk pembangkang. Dia tak bagi. Atau bagi pun tak bagi. Tak bagi. So sekarang dia nak mengugut ahli parlimen dia sendiri. Kalau tak undi, potong peruntukan. Macam mana kerajaan ni tuan-tuan? Itu hari dah lah ahli parlimen dia sendiri pergi berguling-guling dekat jalan raya tuan-tuan.
ahli parlimen kerajaan sendiri pergi berguling di jalan raya membantah kerajaan. Ini yang kita tengok Anwar Ibrahim. Dan dia cakap, menteri dia cakap apa? Menteri dia kata, oh, kita tak menang usul ini sebab pembangkang tak faham usul 10 tahun ni. Ada ke dia kata macam tu? Dia kata pembangkang tak faham. Pembangkang bukan tak faham. Usul hadkan 10 tahun ini pembangkang faham sangat. Sebab itu pembangkang cakap, nombor satu, awak tak boleh bawa usul akta ini macam itu tanpa pindah perlembagaan. Kita lebih faham, nombor satu, kuasa untuk melantik Perdana Menteri ini di dalam perlembagaan adalah kuasa, bidang kuasa siapa? Sri Paduka dan Tan Agong di bawah perlembagaan. So kalau nak hadkan tempoh Perdana Menteri, kena gubal ataupun kena amend perlembagaan dulu. Itu patut dia buat. Bukannya terus gubal akta, betul tuan-tuan? Ini mereka yang tak faham. Lagi satu, daripada segi politiknya kita faham. Anwar Ibrahim nak minta 10 tahun itu had. Sebab apa? Sebab dia nak 10 tahun lah, betul tak tuan-tuan? Dia nak 10 tahun. Sebab dia tahu kita takkan bagi dia 10 tahun, betul? Dia nak 10 tahun tuan-tuan. So dia acah-acah lah, konon-kononnya nak limit. Esok bila dia pergi kempen pilihan raya, dia cakap macam mana? Dia kata bagilah dia penggal kedua, dia kata second term. Ini kali last, dia kata last lah. So bagi saya lagi 5 tahun lah sebab saya ada limit 10 tahun aja. Betul tak? So dia nak bagi kempen kesian pula tuan-tuan. So dia nak suruh kita kesian kat dia, bagi dia second term sebab kononnya dia dah ada limit aja 10 tahun. Kita bukan tak tahu itu tujuan dia. Kita nak bagi ke dia lagi 5 tahun tuan-tuan? Bukan sekadar 5 tahun pun kita tak boleh bagi. Sekarang ni pun dah huru-hara. Sampai ahli parlimen dia sendiri tak sokong ke tuan-tuan. Lepas itu, apa benda dia buat? Tuan-tuan, dia pergi cakap, ada komplot pula dah. Menuduh orang ada komplot untuk sabotaj dan menjatuhkan kerajaan tuan-tuan. Dan dia kata ada orang ni berkomplot dengan Zionis dah pula. Itu tuduhan dia. Sebenarnya kalau ada komplot ke apa, kita baca benda itu bukan nak jatuhkan kerajaan, nak menjatuhkan dia, betul? Dia kena tahu beza lah, nak jatuhkan dia ke, nak jatuhkan institusi kerajaan itu. Ini bila buat tuduhan pun tak reti beza tuan-tuan. Macam mana? Betul tak? Ini saya nak cakap pada dia lah. Lepas tu dia tuduh kita. Dia tuduh ada orang pihak-pihak ini berkomplot dengan Zionis. Tapi yang dia apabila Presiden Donald Trump datang sini, Presiden Amerika tuan-tuan, belum apa-apa dia dah pergi berjoget-joget dengan Presiden Donald Trump. Dia tak tahu ke Presiden Donald Trump itu penyokong paling besar siapa tuan-tuan? Presiden Donald Trump adalah penyokong terkuat kepada Israel. So Anwar ni cakap apa ni? Dia sign. Yang kita bising dulu. Ahli parlimen pembangkang bising dalam parlimen. YB bising berkenaan dengan perjanjian dia sign 1 trilion itu. Perjanjian perdagangan dengan Amerika dia sign tu. Kita dah cakap jangan sign, betul tak? Jangan sign, dia sign juga. Orang lain tak sign tuan-tuan. Singapura sign ke tidak? Tak sign. Brunei sign ke tidak? Tak sign. Indonesia dulu sign ke tidak? Indonesia baru je sign. Bulan Februari dulu tak sign juga. Kita terhege-hege sign. Dapat pen sikit, dah geli tuan-tuan. Terus sign terus 1 trilion. Lepas itu, bila Mahkamah Agung di Amerika cakap benda itu tidak sah. Tarif yang dibagi oleh Presiden Donald Trump itu tidak sah. Maka lepas tu Anwar Ibrahim pun pergi. Di parlimen dia cakap apa? Dia kata, oh, ini sebenarnya tarif ini tidak mengakibatkan atau memberi kesan kepada syarikat tempatan, dia cakap. Hanya memberi kesan kepada syarikat-syarikat Amerika ini sendiri. Benda itu yang kita cakap dulu. Benda itu yang ahli parlimen, pembangkang, termasuk pihak-pihak pembangkang lah, saya sendiri pun cakap. Benda itu yang kita kata buat apa kita ini beria-ria sangat.
Nak janji kepada Amerika, bayar 1 trilion ini bila benda ini tidak menguntungkan syarikat kita, tidak memberi kesan pun. Tapi ia memberi kesan kepada syarikat Amerika. Sekarang baru dia ulang balik. Lepas berapa bulan tuan-tuan? Sebab itu saya nak tanya kepada Anwar Ibrahim. Daripada 1 trilion yang dia janji dan dia sign dulu tu, berapa banyak dah kita dah bayar? Betul tak? Tarif ini tidak sah. Mahkamah di Amerika arahkan Presiden Donald Trump untuk bayar balik kepada importer syarikat Amerika ini dengan secepat mungkin. Oleh itu, kalau kerajaan Amerika bayar balik tarif ini kepada importer ini, adakah kita akan dapat balik? Kita akan dapat ke apa-apa? Kalau kita tak dapat, lepas tu kita janji 1 trilion dan entah berapa banyak kita dah janji, dan ia tidak memberi kesan kepada syarikat tempatan, apa kejadahnya kita pergi janji 1 trilion itu, betul tak? So kita terhege-hege, janji 1 trilion, tak memberi kesan kepada syarikat kita, dia dah pergi sign. So sebab itu saya nak sarankan berkenaan hal ini tuan-tuan, iaitu kita nak bukan mereka runding semula, kita nak mereka batal terus, betul tak? Batal terus perjanjian 1 trilion ini, sebab ia tidak menguntungkan kita apa-apa. Ini yang kita nak daripada dia. Kalau dia tak batalkan, maksudnya dia penakut. Betul tak tuan-tuan? Dia penakut kepada siapa tuan-tuan? Anwar ini penakut, betul. Saya tengok dia takut dengan Amerika, dia takut dengan Indonesia. Siapa lagi dia takut tuan-tuan? Dia takut dengan DAP. Timbalan, bekas timbalan dia sendiri cakap dia penakut dengan DAP. Betul tuan-tuan? Dia semua takut. Macam mana ada Perdana Menteri penakut? Ini saya nak cakap lah pada Anwar Ibrahim, batalkan benda ini, kalau tidak memang confirm lah awak penakut. Orang Amerika sendiri tolak tarif ini, kita pula beria pergi sign tuan-tuan. Ini yang tidak sepatutnya. So saya ada 3 minit lagi tuan-tuan. Saya nak sentuh sikit soal politik lah. Boleh tuan-tuan? Okey. Panjang lagi. saya lagi 3 minit tuan-tuan, ada 12 minit. Tuan-tuan, saya nak sentuh sikit pasal soal politik lah ya. Tadi kita sentuh soal dasar, dan soal politik kita dengar macam-macam cerita lah hari ini tuan-tuan. Tadi ada sikit perbalahan antara pengerusi Perikatan Nasional dengan timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Saya boleh cakap tuan-tuan sebab saya tak ada parti lah, saya bebas. Kalau tuan-tuan yang cakap tak boleh, nanti silap bulan susah lah, betul. Okey, saya bebas, saya boleh cakap lah. So saya nak mohon lah supaya kita berbaik-baik semula lah tuan-tuan. So yalah, kadang-kadang ada orang ini terasa hati, orang ini terasa hati, ini orang ini cakap itu, orang ini cakap ini, sebab kita tak ada banyak masa tuan-tuan. Sekarang ini ada kemungkinan Anwar Ibrahim akan bubar parlimen tahun ini. Dulu saya anggarkan bahawa dia akan push pembubaran parlimen sampai maksimum. Sebab saya cakap dia nak kuasa ke atas peruntukan kerajaan. So setiap kali peruntukan kerajaan setiap tahun, kerajaan bentang bajet, siapa yang berkuasa, dia berkuasa ke atas 80 bilion projek. So setiap kali dia bentang bajet development expenditure atau projek ni 80 bilion ke 100 bilion, 80 bilion ke 100 bilion. Zaman kita dulu cuma 40-50 bilion aja. Tetapi sekarang ni 80 bilion dia boleh belanja projek tuan-tuan setiap tahun. So sebab itu anggaran saya tak rasa dia akan bubar awal, sebab dia boleh belanja 2 kali lagi projek. 80 bilion kali 2, 160 bilion. So buat apa dia nak bubar awal dengan keadaan dia tak pasti sama ada dia boleh menang ke tidak. So saya jangka sebelum ini bahawa dia kemungkinan besar dia akan push lah maksimum sampai November 2027. Itu maksimum tarikh dia. Lepas tu akan ada pilihan raya Januari 2028. Tapi keadaan dinamik ada sikit berubah. Satu senario saya cakap, ada kemungkinan dia akan bubar hujung tahun ni, iaitu time PRN Melaka automatik bubar.
PRN Melaka automatik bubar pada bulan 12 tahun ini tuan-tuan. Ada kemungkinan bulan 10, 12 automatik bubar, buat sekali. DAP pun nak buat pilihan raya awal. So kita sekarang dah bulan 3. So kita tak ada banyak masa. So maksudnya ada 9 bulan kalau dibubar serentak pada bulan 12. Dan kenapa Anwar Ibrahim mungkin boleh forgo atau lupakan yang 80 bilion itu setahun untuk belanjaan untuk bubar parlimen pada hujung tahun ni. Satu, mendapat tekanan daripada bos besar dia lah, DAP. Dia takut kepada DAP. DAP rasa lagi lama mereka tunggu, lagi teruk keadaan jadi. Dengan pembalahan sama dia dalam itu, dengan ekonomi sekarang ni baru berlaku perang di Timur Tengah. So harga minyak akan naik lagi. Tak tahu sama ada Anwar Ibrahim boleh tahan ke tidak subsidi ni. Bila harga minyak naik, apa akan jadi kepada kos barangan kita tuan-tuan. So lagi lama dia tunggu, lagi teruk keadaan jadi. Lagi satu, dia tengok keadaan pembangkang sekarang ini belum lagi bersatu padu. Kita belum get kita punya rumah in order lagi. Kita masih bergaduh lagi lah. Senang cerita tuan-tuan. Antara bersatu masalah dalaman, bersatu dengan bersatu. Bersatu baru berlaku purging. Separuh atau more than separuh, lebih daripada separuh daripada bersatu sudah pecah. Sekarang ni ada kumpulan dalam bersatu nak buka parti lain. Datuk Hamzah akan buka parti lain atau masuk parti lain. Dan mereka nak masuk Perikatan Nasional, tetapi Tan Sri Muhyiddin tidak setuju. Tadi dia cakap. Lepas tu antara PAS dengan Bersatu pun mungkin ada berlaku pergeseran. Tadi kita tengok antara pengerusi dengan timbalan pengerusi. So dalam keadaan pembangkang tengah masih belum lagi solid ini, mungkin kerajaan membuat keputusan time ni dia buat pilihan raya tuan-tuan. Sebab dalam strategi perang pun, kalau kita pergi perang, kalau musuh kita tengah kucak-kacir, time tu lah kita pergi serang, betul tak? So sebab itu ada kemungkinan dia akan buat pilihan raya time kita tengah kucak-kacir ni. So itu adalah kemungkinannya. So kita perlu bersedia. So saranan saya adalah begini. Saranan saya supaya pada masa ini saya harap kita solidify atau consolidate balik. Siapa yang terasa hati tu terasa hatilah. Tapi nak buat macam mana sebab kita punya lawan kita, musuh kita Anwar Ibrahim dengan DAP, betul tuan-tuan? So kita kena fokus kepada yang itu. Dan saya nak mohonlah kepada Tan Sri Muhyiddin lah. Saya cakap dengan live ni Tan Sri So Tan Sri jangan kecil hatilah. Sebab saya parti pun tak ada. Saya cakap aje lah. Pada Tan Sri Muhyiddin, saya harap kita keep siapa-siapa yang dalam PN dulu dalam PN lah. Kalau Datuk Seri Hamzah masuk parti Keluarga Malaysia ni, betul? Dia buat parti Keluarga Malaysia dan dia nak mohon untuk masuk Perikatan Nasional. Kita setuju ke tidak tuan-tuan? Setuju. Saya pun setujulah. Then we resolve our difference sebab kita punya musuh itu kita nak jatuhkan kerajaan ini, betul? So kita tidak boleh bergaduh sesama sendiri. So saya mohon dengan rendah hati, walaupun saya tidak berparti, kepada Tan Sri Muhyiddin, kalau mereka minta parti Keluarga Malaysia ni masuk Perikatan Nasional, saya harap dia setujulah. Tuan-tuan? Tuan-tuan setuju kan? Tuan setuju. Lepas itu, saya nampak tadi ada perjumpaan juga antara parti-parti Melayu bersama. PAS pun ada tadi, UMNO pun ada tadi. Bersatu saya tak nampak di PWTC. Okeylah, ini satu perkembangan yang baik. Dan saya jangkakan daripada segi kita, saya dah cakap semalam, saya kata the optimal point untuk Anwar Ibrahim strateginya apabila kita pergi 3 penjuru. Kalau pilihan RU16 ni tuan-tuan, 3 penjuru, dia akan menguntungkan Anwar Ibrahim. Anwar tak nak pening-pening pergi 2 penjuru tuan-tuan. Kalau UMNO masuk dalam PH, Anwar pening kepala juga. Sebab dia kena gunding kursi dengan UMNO ni.
UMNO akan tuntut banyak kursi daripada PH. Kursi-kursi dengan amanah, dengan PKR, PRN ini. Amanah dah tuntut berapa banyak kursi di Melaka. UMNO kata dia nak bertanding 21 kursi, amanah kata mana boleh, PKR kata tak boleh-boleh, dia bergaduh. So mereka menuntut kursi masing-masing ini. So kalau pergi UMNO dengan dalam PH ini, maka Anwar akan pening kepala macam mana nak sort berlaku pergaduhan kursi ini. So itu adalah satu benda yang memeningkan kepala dia, dan ia tidak menyelesaikan masalah dia. Tapi optimum kepada dia, kalau pergi 3 penjuru, maka tugas AMDAP ini atau UMNO ini hanya untuk pecah undi Melayu saja. Kalau pergi 3 penjuru tuan-tuan, undi Melayu pecah, yang untungnya PH. UMNO takkan untung UMNO takkan untung sebab tugas dia cuma pecah saja. Dia akan kalah lagi banyak kursi. Daripada 26, mungkin dia hilang lebih daripada separuh 26 kursi ini. Ini kita dah kira. Dia pergi Solo, bertanding 115 kursi, dia akan kalah banyak kursi. Dia pecah undi menguntungkan PH, PH akan tambah kursi, UMNO akan hilang banyak kursi tuan-tuan. Itu kalau dia pergi Solo. Sebenarnya berbanding dengan daripada pergi Solo, lebih bagus dia punya outcome kalau dia pergi dengan PH, kurang-kurang dia dapat undi Cina, undi DAP. Tapi dia akan kurang daripada kursi yang dia dapat. Daripada 26 ni dia akan dapat kursi yang lebih teruk lagi lah jumlahannya. So sebenarnya the optimum point of UMNO sebenarnya saya nak cakap dekat sini adalah untuk pergi sama-sama kita dengan Perikatan Nasional. Ini saya nak cakap kepada orang UMNO. Kalau kita 3 parti ni, campurlah parti Keluarga Malaysia, 4 parti ni, parti Melayu dengan gabungan parti-parti Melayu lain, bertanding lawan Anwar Ibrahim dengan DAP. Di Semenanjung ni ada 120 kursi tuan-tuan, kursi Melayu. Semenanjung ada 165 kursi, kursi Melayu ada 120 kursi. 120 kursi ni semua kita tapau. Tak ada masalah. Kita menang semua 120 kursi. Habis kursi-kursi amanah ni, kursi PKR ni tuan-tuan. Dan daripada 120 kursi itu yang kita boleh bincanglah sama kita. Sebab itu saya nak cakap dengan UMNO. Kalau awak pergi Solo, awak hilang lagi banyak kursi. Pergi dengan PH pun hilang banyak kursi. So the optimum point adalah bersama-sama dengan kita, bincang sama-sama. Kalau ada tadi 3-4 parti itu, kurang-kurang dia boleh kekalkan 26 kursi dia, kita tak kacau, betul? Kalau tidak, dia hilang kursi. So sebab itu saya sokong penyatuan-penyatuan ini. Tapi masalahnya sekarang ini, dia bergantung kepada pemimpin parti lah. Kalau UMNO nak bekerjasama dan maintain 26 kursi, dia tak boleh tamak nak jadi Perdana Menteri. Betul tak tuan-tuan? So saya nak cakap pada Datuk Zahid lah. Kalau awak betul-betul nak penyatuan Melayu, bekerjasama lah dengan kita. Awak maintain awak punya 26 ke 30 kursi, kita tak kacau. Ini saya cakap je lah, saya cadangkan. Tapi kalau dia pergi Solo, dia hilang banyak kursi, kita jangkakan nak dapat 10 pun susah. Pergi dengan PH lagi lah. Pergi dengan Perikatan Nasional, dengan parti-parti Melayu, kita tapau 120 kursi, kurang-kurang dia boleh maintain 30 kursi. 120 kursi tuan-tuan, kita boleh menang. Dan bila ini berlaku, maka inilah akan jadi penyatuan orang-orang Melayu. Sekarang ni tuan-tuan, masalah yang berlaku di negara ni bila orang tak segan silu pijak Al-Quran. Betul tak? Ada orang buat rumah anutan. Kalau ada rumah anutan haram, ada orang buat rumah anutan haram dekat tanah kita pun, kita dah pula kena cari lawyer. Betul tuan-tuan? Kena cari lawyer dah pula. Tak boleh kita panggil polis-polis halau je macam tu, tak boleh. Di negeri saya nak buat 500 ekar ladang babi, nasib baik kita bising tuan-tuan, cancel, betul tak? Macam-macam berlaku ini sebab apa? Sebab mereka tahu orang-orang Melayu ni berpecah. Bila pecah dia pijak kepala kita tuan-tuan. Betul tak? So kalau kita tak mau perkara-perkara seperti itu berterusan, maka inilah penyelesaian. Tetapi bila kita nak cari penyelesaian ini, maka
orang-orang yang nak jadi Perdana Menteri ni kena, orang kata, buanglah ego mereka, betul tak? Kepada UMNO. Berapa kali dah UMNO jadi Perdana Menteri, tuan-tuan? 7 kali. Boleh tak bagi peluang kepada orang lain? Bolehlah. 7 kali awak dah jadi Perdana Menteri. Bersatu Parti Baru, berapa kali dah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan? 2 kali dah. Pun 2 kali, walaupun baru 2 kali jadi Perdana Menteri. Boleh tak bagi peluang jadi Perdana Menteri orang lain? Boleh. PKR, tuan-tuan, berapa kali jadi Perdana Menteri? PKR pun 1 kali jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Itu mungkin kita bagi try je lah. Okay. PAS, tuan-tuan, antara parti paling lama di Malaysia ini. Berapa kali dah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan? Lepas ni, insyaAllah. So kali ni, insyaAllah, tuan-tuan, kita akan dapat seorang Perdana Menteri daripada PAS. Dan kemungkinan daripada negeri Terengganu, insyaAllah. Saya tak kisah siapa-siapa janji PAS, tuan-tuan. Ini bergantung kepada kepimpinan. Siapa-siapa je lah janji PAS. Daripada negeri Terengganu ke, ini ke, daripada profesional ke, teknokrat ke, daripada ulama ke, itu terpulang kepada tuan-tuan. Saya bebas. Saya sokong je janji PAS. Sebab saya dah cakap, kenapa saya nak PAS jadi Perdana Menteri? Sebab parti-parti lain tak boleh harap, tuan-tuan. Parti-parti lain jadi Perdana Menteri, Kang adalah kejap je jadi PM. Kebarangkalian untuk menyakau tu tinggi. Betul, tuan-tuan? So kalau kita nak menyelesaikan masalah rasuah dengan politik wang dekat negara ini, kita bagilah satu parti yang paling kurang sekali masalah rasuah, tuan-tuan, iaitu parti PAS. Kepada orang lain yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri itu, bagilah laluan. Betul tak? PAS bukan tak cukup orang bijak pandai. Banyak orang bijak pandai yang sekolah tinggi. Ustaz Zawawi, YB, doktor, sekolah tinggi macam-macam, tuan-tuan. Ramai dia orang buat propaganda, kata PAS ni tak boleh minta, tak boleh merintah apa. Banyak ahli profesional dalam PAS lah, betul tak? Cuma dia tidak bergembar-gembur lah. Tapi kalau kita tengok senarai profesional dalam PAS ni ramai. Ulama pun ramai, teknokrat pun ramai. Kalau teknokrat itu juga berpegang pada agama, lagi bagus, betul tak? Sebab dia tidak menyakau, tuan-tuan, betul? Kita tak nak orang macam dalam kajian sekarang cakap je ingin menentang rasuah, tetapi dia tentang rasuah ke tidak, tuan-tuan? Tak boleh. Ini pilih bulu, kes ini pilih bulu. Orang lain didakwa tetapi orang ini dapat NFA. Adil ke tidak, tuan-tuan? So kali ini kita kena bersiap sedia untuk pilihan raya awal. Dan kalau ada sengketa sesama kita, saya ingat kita kena sort out lah. Sebab kita tak ada banyak masa, tuan-tuan. So dengan itu, tuan-tuan, insya-Allah kalau kita istiqamah dan kita bersatu padu, dalam tempoh setahun 2 ini kita akan menawan Putrajaya, insya-Allah, tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih, tuan-tuan.